Bila beranak, bila wiladah, maka wajib berpantang. Apa yang patang? Orang puan tak boleh semayang, tak boleh puasa, tak boleh tawaf, tak boleh pegang Quran, tak boleh jimak bersetubuh. Tak? Tu patang hak Nabi ajar. Dah bila habis patang? Orang tanya Aisyah radhiyallahu anha. Bukan dengan 40 hari. 40 hari ni mainan orang Melayu. Kita nak pakai hukum ke nak pakai adat? Pakai hukum. Tak? Kalau bercanggah dengan adat, hukum dulu. Kalau tak bercanggah dengan hukum, kita guna adat tu. Tapi adat ini sudah bercanggah dengan hukum. Mana boleh kira dengan 40 hari? Kena kata Aisyah, orang puang tu sendiri ambil kapas, buat masuk dalam parak kemaluan dia. Faham tak? Bila berasa tak ada darah,